Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, so ni rupa motosikal aku, Kawasaki ataupun Modenas Z650 ABS. Nama dia ABS lah. Okay, motor ni aku dah pasang single seat. Ni aku beli kat Shopee. Nanti aku letak link dekat description. So aku dekat Kawasaki Serdang ni. Belum buka lagi. Sekejap lagi buka. Lagi 10 minit. Nanti aku akan first service. Motor ni dah 800 lebih kilometer aku rasa. 868 km 0.7. Okay. So aku nak buat first service awal. Sebab kalau kau tengok video-video aku, memang aku lenjan motor ni, kau punya. So better aku akan buat first service and then buang pemijat kaki belakang kot. Aku nak buang sendiri, tapi memang dia pakai Loctite lah, pisang lah aku nak buang. So keluarkan dulu biar nampak clean belakang ni kan. Okay, so far tayar ni aku cuma nak tukar sebenarnya, tapi okey juga. Agak lekat sebenarnya. Lekat terasa lah dia agak, untuk tayar standard dia okey. Tapi kalau hujan memang agak menyeramkan lah. Dia ada slide sikit. So kalau untuk jalan kering, tip-top, mantap. Ni side mirror aku dah bagi tahu. Okay, side mirror ni aku akan letak description kat bawah. Video sebelum ni aku dah mention kan, tapi aku akan letak description kat bawah. So far motor ni memang best. Korang yang kata motor ni tak cukup power lah, apalah kan, try dulu. Datang ke Kawasaki Serdang, boleh test ride. Motor ni ada test ride. Satu lagi aku nak betulkan ni. First, kalau kau tengok video aku sebelum ni, aku dah cakap yang hari first yang aku beli motor ni, motor jatuh bodoh. So dia agak bengkok sini. Tapi tak kena apa-apa lah. Memang tak ada apa-apa kena. Tak kena sikit pun, tak kena apa-apa motor. Cuma dia punya ni bengkok sikit lah. Ni dia punya skru ni. So nanti kita try tengok boleh ke tidak kita betulkan balik, tegakkan balik kan dia punya ni. So far itu sajalah untuk motor ni. Nanti kita akan servis. Nanti kita sambung. Okay, siap. One eternity later. So okay, aku dah servis. So trip A aku dah kosongkan, 2 meter 868 aku dah servis. So macam mana bagusnya meter TFT ni kan, ketika lama dia ada servis ni. Tengok ni kalau kita set kan. So next service 6,868, 6,000 lah. So ataupun 6 bulan. So kebanyakan motor walaupun dia TFT kan, dia letak dekat mileage saja dia ingatkan. Tapi kalau motor TFT ni Kawasaki ni, memang dia boleh masa pun dia boleh reminder kan. Maksudnya tarikh ni dia akan keluar jugalah. Bila sampai tarikh yang ditetapkan ni, dia akan keluar juga reminder suruh servis. Kalau kau tengok kan, dekat sini, kat mana aku tak ingat, tapi dia ada keluar bentuk spana lah, untuk mengingatkan kau supaya untuk servis. So kalau meter TFT meter ni kan, macam-macam tau. Bagus ni, aku suka ni. Range minyak, average speed, total perjalanan, bateri kau dapat dah ada lah. So suhu kat sini, suhu dia bukan menggunakan bar lah, dia gunakan nombor. So lebih precise lagi lah. Bagi aku memang dia tak advance sangat macam brand-brand lain, TFT lain kan. Tapi cukup. Okay. So semua ada depth display. Display ni boleh brightness saja. Ni aku ceritakan sekali macam mana RPM So kalau tengok ni shift lamp ni RPM. Kalau ni aku setkan 9,000 RPM. Kau boleh letak lah 10,000 pun boleh, 12,000 pun boleh. Okay. So itulah dia. So motor ni dah servis. Aku servis awal macam biasa. Macam aku jenis yang memang lenjan motor, so aku takkan tunggulah 6 bulan. Dan aku takkan tunggu 6,000. Kemudian kemungkinan aku 5 bulan ataupun 5,000 RPM, 5,000 km baru aku tukar. Kemudian aku dah buang footage belakang. So nampak clean sikit lah belakang. Okay, dah buang footage belakang. Minyak hitam 2 botol 1.9 liter. Satu lagi aku suka motor ni,
coolant kan, kau boleh tengok kat sini ya. Tak perlu nak tengok kat tempat lain. Memang senang sangat tengok. Dia ada tunjuk sini. Okay. So far aku berpuas hati dengan motor ni. Memang tak laju. Mungkin kau kata tak laju sangat, memang betul. Tapi cukup lah untuk aku. Tapi memang lawa motor ni.